I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Bersama saya sekarang ini, Syaza dan Akila, mereka berdua telah mendapat tempat ketiga dan tempat keempat dalam kejohanan merentas desa tahun ini. Bagi kategori P1, apakah perasaan awak berdua mendapat tempat yang agak tinggi ini? Kami rasa macam seronok gila sebab tak pernah dia dapat macam ni. Akila lagi lah. Kami rasa happy lah. Kami rasa tak sangka. Kami tak sangka kami sepadu ini. Itu saja. Rasa macam yang ni tahun last lah, macam nak dapat yang tempat yang lagi padu lah, tempat yang pulau. Okey, lepas tu macam dapat bertiga pun macam okey dah lah sebab bertiga tinggi lah. Dia dah pasal Akila cakap lagi. Tak apa, rahsia kami. Itu saja. Okey, terima kasih awak berdua. Bersama saya, Safura dan juga Putri, pemenang tempat pertama dan tempat kedua bagi kejohanan merentas desa SMK Batu Kawan tahun 2026. Bagi kategori P1, apakah perasaan awak berdua mendapat tempat pertama dan tempat kedua? Perasaan saya happy, seronok sebab malam target nombor 1, lepas tu dapat kan. Alhamdulillah. Perasaan saya pun seronok, happy tapi penat. Apa yang saya target Alhamdulillah tahun ini tercapai. Okey, soalan seterusnya. Korang berdua ada training ke sebelum kejohanan merentas desa ni? Ada 2 minggu kami training dengan kawan-kawan Posmo. Dapatlah hasil tu. Tahniah korang berdua kerana telah mendapat tempat pertama dan tempat kedua. Yeay! Bye. Ini bersama saya, pemenang tempat pertama kejohanan merentas desa SMK Batu Kawan pada tahun 2026, Nagilin. Tahniah Nagilin. Okey, apa perasaan awak dapat nombor 1 bagi kejohanan merentas desa kali ni? Rasa gembira, bangga, yatia, tak ada apa. Yang tu je yang awak rasa? Dapat nombor 1 ke? Takkanlah rasa sangat simple. Mesti ada lagi. Simple lah ni, peringkat sekolah pun. Oh, ya betul lah kan? Terima kasih Nagilan. Sama-sama. That's just how I feel.
Bersama saya sekarang, John dan juga Aidil. Mereka berdua telah mendapat tempat ke-6 dan tempat ke-11 dalam kejohanan berentas desa SMK Batangkawan 2026. Bagi kategori L1, apakah perasaan awak berdua telah mendapat tempat berikut? Perasaan saya rasa bangga. Time semput tu saya tak putus asa sebab saya ada rakan yang membimbing saya sehingga ke akhir. Dia ni pula. Saya kecewa sebab dapat nombor 10. Itu je. Sepatutnya nombor 1 tapi tak apa. Tak apa, boleh cuba lagi tahun depan. Tahun depan tak ada. Tahun depan tak ada dah. Sorry. Okay, terima kasih. Bersama saya, Lavania Sri dan juga Ryan daripada Rumah Merah yang telah mendapat tempat ke-6 dan tempat ke-8 bagi kejohanan merentas desa tahun 2026. Apakah perasaan awak berdua telah kerana mendapat tempat top 10 ni? Saya berasa sangat gembira sebab tahun lepas saya tak dapat. Lepas tu tahun ni saya dapat tempat ke-6. Saya rasa biasa sebab tahun lepas saya biasa dapat nombor 5 dan tahun ni saya dapat nombor 8. Saya berasa tak berapa happy sebab saya dapat top 10. Okey, bagi Lavania tahniah dan bagi awak boleh cuba lagi tahun depan. Terima kasih.